jadikan takdir je masa perjalanan nak pergi Bukit Tinggi tu. Kereta pula panas. Nasib baiklah dia berhenti kat tempat cantik macam ni. Tak adalah sakit hati kan. Tapi tak apalah, kita pun buatlah apa yang patut. Dan kemudian kita teruskan perjalanan sampai ke Bukit Tinggi ni. Tapi sampai pun agak malam sebenarnya. Jadi macam inilah keadaan dia bila malam-malam kan. So kita pun banyak berjalan kaki lah dekat sini. Sebab inilah dia perjalanan yang menarik pada waktu malam. Tak ada apa sangat pun sebenarnya. Cuma dekat tengah-tengah ni ada macam menara jam. Lepas tu kat keliling dia ni macam ada apa tu? Macam ada mall-mall gitulah. Kan ada Ramayana lah apa. Ramayana tu nama mall tau. Kemudian ada rumah-rumah kedai macam ni lah. Rumah-rumah kedai dia agak crowded. Memang rakyat dia ramai agaknya. Pelancong lagi ramai datang. Tengok peniaga pun niaga tengah jalan. Nak buat macam mana. Dan ini suasana ni lah bila kau dah sampai dekat sini. So ada juga jual makan-makan tepi jalan ni. Ada jual baju. Ada jual cenderahati kan, kitchen. Ini semua memang ada. Cuma aku tak masuk kat pasar-pasar dalam tu. Kan, kalau masuk pasar dalam tu rasa kat luar ni tak dapat nak tengok kan. Dan inilah dia menara jam gadang. Jam gadang Bukit Tinggi yang famous lah tu sangat famous kan. Dan ni ada budak-budak punya mainan semua. Inilah dia berlaku pada malam. Apa yang berlaku biasanya pada waktu malam. Tapi itulah, dapatlah hari ni tengok ada tarian apa benda ni. Dan kemudian ni tempat yang cantik lah. Diorang buat baju. Kita pun suka tengok diorang buat baju, buat apa ni, telekung, buat kain dia tempah sini kan. Lepas tu kita lepak lah dekat Kopi Hati ni kan. Dah malam, tak ada kedai sangat, tapi kita datang lah ni kan, lepak kat sini. Aku pun order kopi juga. Aku order kopi pandan. Pelik juga kopi pandan. Aku pun rasa tu sedap juga kan. Ada jual teh botol ni semua. Biasalah sini teh botol berlambak tu. Kemudian ni pemandangan malam. Dah siang lah ni. Dah siang tengok. Ni atap hotel aku lawa bukan hotel aku. Aku duduk hotel tu je, bukan aku punya. Lepas tu aku naiklah kuda. Nampak kuda ni, dia membontotkan aku. Aku naik dia membontot. Tak guna betul. Tapi itulah pemandangan indah keliling ni. Bukanlah indah apa, maksudnya bandau kan. Pemandangan bandau. Jadi bolehlah bawa anak aku naik. Bini aku naik. Anak aku pun first time naik kuda kan. Bila lagi nak dapat naik kuda. Jadi kalau kau tengok kuda tu memang jalan dekat jalan kereta. Jadi kalau kereta lalu kat belakang, kereta tu kena potong sendiri je lah. So itulah yang berlaku dekat Bukit Tinggi ni. Tengok ambulans dia. Ni kau tengok jalan raya dekat Bukit Tinggi ni, macam mana keadaan dia. Banyak dekat kiri kanan banyak bangunan yang ada atap gadang tu kan. Dan ada orang-orang yang suka berjalan tepi jalan tapi yang makan jalan kereta. Kau tengok kat kanan tu bukan main unik lagi kenderaan ni. Kan, itu memang kenderaan pelancongan lah. Ni bukit ni jam gadang ketika siang. Masa siang aktiviti dia banyak senam aerobik. Semua keliling senam aerobik. Tapi aku tak adalah nak bersenam sekali. Tapi macam inilah dia punya keadaan. So ada macam pasar, tak tahulah ni, macam Jongkor Walk pun ada. Tapi kalau Jongkor Walk tu best lagi lah. Yang ni banyak pada baju, banyak pada kitchen. Lepas tu biasa-biasa kedai-kedai macam ini, semua kedai dia punya jualan berulang. Bahawa banyak kedai jual benda ni. Tapi benda ni aku memang impresif. Zaman aku pergi ni, kipas yang macam ini Type C tak ada lagi. Sekarang dah berlambak kot. Tapi dulu aku pergi tak ada. So aku impress, aku ambil lah gambar. Kan. Kemudian kau tengok di kiri kanan memang baju, cenderahati, barang kemas tak tulen. Macam itulah. Ni memang kalau kau nak bawa balik oleh-oleh untuk family kau bawa balik kan. Kat sini agak sesuai lah tempat ni. Baju-baju kat sini murah. Tapi kadang-kadang ada yang murah betul. Yang murah betul tu jangan beli. Kadang-kadang teruk sangat kain dia.
Masuk dalam mesin basuh, dia kecut. Allah, aku dah lah tak berapa kecil. Bila dah baju aku makin kecil, tak muat lah. Kan. Jadi inilah suasana perjalanan